Kalau ada pakaian yang dah tak dipakai 40 hari, jangan simpan. Nanti hisap. 40 hari tak pakai. Artinya kita tak perlu kan tu. Apa lagi? Periuk-periuk kita. Betulkah kalau kita tak guna periuk 40 hari, nanti kita kena hisap? Tak betul. Yang betulnya semua harta kena hisap. 40 hari, tak 40 hari, semua harta kamu akan dihisap. Ni ambil mana, beli di mana, hasil daripada mana, duit mana, belanja buat guna apa, macam mana bayar dan sebagainya. Semua bukan kait 40 hari. Baju mu pakai akan dihisap, baju simpan dalam almari sayang sangat pun dihisap. Ada satu hadis kata, la yazalu qadama ibni adam yaumil qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat berganjak dua tapak kaki manusia pada hari kiamat di hadapan Allah sampailah disoal 4 soalan. Antara soalannya an malihi min aina iktasabah. Hartamu ni mu ambil daripada mana? Ada tak kait 40 hari itu? Tak ada. Bila harta kita, Allah akan tanya, beli di mana? Bayar ke tak? Nampak? Tipu ke tak? Betul tak jual beli? Ada helah ke tak? Lepas tu, guna untuk apa? Guna untuk kebaikan ke atau keburukan? Ditanya. Wa fi ma anfaqah. Mengguna ke mana hartamu ni? Jadi kalau ada kita pakai baju tu 40 hari tak pakai, semua milik kita akan disoal. Lebih banyak harta, lebih panjang soalan, lebih miskin, lebih senang masuk syurga. Faham? Itu kelebihan orang miskin.